Walaupun simpanan emas mempunyai banyak kelebihan dalam jangka masa panjang, tapi ada kelemahan yang perlu tuan-puan tahu tentang emas. Emas tidak memberikan pulangan berbentuk dividen ataupun bonus. Emas juga tidak boleh berikan pulangan berbentuk compound interest seperti ASB. Tuan-puan, keuntungan emas ni hanyalah dalam bentuk kenaikan harga. Pulangan bagi simpanan emas adalah apabila anda jual pada harga yang tinggi daripada harga yang anda beli dahulu. Okey, secara purata kalau kita tengok track record harga emas 20 tahun, harga emas naik secara purata 10% setahun. Tapi realiti yang berlaku tuan-puan, sejak tahun 2023 harga emas meningkat sangat banyak. Tahun 2023 saja harga emas naik sebanyak 19% setahun. Tahun 2024 harga emas naik sebanyak 22.9%. Dan tahun lepas, tahun 2025, harga emas naik lebih daripada 50%. Jadi, bagi pelabur yang sukakan pulangan berbentuk dividen dan bonus, emas ini dilihat kurang menarik. Kedua, emas fizikal dia ada kos simpanan. Jika emas fizikal tuan-puan banyak, tuan-puan mungkin risau emas boleh hilang ataupun dicuri. Jadi tuan-puan perlu simpan emas tersebut dengan selamat. Tuan-puan mungkin terpaksa menanggung kos penyimpanan seperti sewa safety deposit box. Tapi tuan-puan, sekarang banyak syarikat yang sediakan akaun emas. Tapi tuan-puan perlu lihat sama ada simpanan emas tersebut dikenakan cas ataupun tidak. Dan berita baiknya tuan-puan, Public Gold ada sediakan akaun emas gap, di mana akaun emas gap ni tuan-puan selamat dan tuan-puan boleh simpan berapa banyak emas sekalipun dan selama mana sekalipun yang tuan-puan mahu tanpa sebarang cas. Ketiga, terdapat banyak pilihan produk emas yang anda akan mungkin tersalah pilih. Emas ni dia ada yang fizikal, ada juga yang akaun simpanan, ada yang ETF, ada stok, barang kemas, spot gold, futures dan banyak-banyak lagi lah. Anda boleh tengok 5 kriteria penting dalam pemilihan emas terbaik sebelum membeli emas untuk elakkan anda tersalah pilih produk emas. Yang keempat tuan-puan, tuan-puan akan rugi jika jual emas dalam jangka masa pendek. Jika terdesak nak pakai duit dan terpaksa jual dalam jangka masa terdekat, tuan-puan akan rugi sebab emas ni ada spread. Spread value adalah perbezaan harga jual dan harga beli sesebuah syarikat emas. Dan simpanan emas ni hanya sesuai untuk simpanan jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas. Jadi nak mula menabung emas di Public Gold dengan ilmu yang betul dan insya-Allah menguntungkan, saya sedia bimbing anda sebaiknya.